So guys, hari ni owner kereta CR-V call kita orang, minta kita datang rumah dia dekat area Ceras. Customer ni nak buat cuci interior kereta sebab kerap sangat makan dalam kereta. So banyaklah sisa makanan dan minuman tertumpah kena kapet dan ada bau busuk dalam kereta. So macam kereta ni kita akan buat juga cuci seat, dan customer ni request untuk cabut seat so that kita orang boleh cuci kapet floor mat dan kapet lantai sampai bersih. Untuk servis macam ni kita charge RM500 saiz SUV untuk cucian keseluruhan bahagian dalam. So kalau kereta korang ada masalah lipas sekalipun, boleh bagi tahu, nanti kita akan letak sekali pelacur lipas lepas dah siap cuci. Biasanya proses cucian ambil masa lebih kurang 5 ke 7 jam bergantung kepada saiz kereta dan condition kereta. Kalau kotor, lambat sikit habis. Jadi kalau korang berminat nak buat servis macam ni, siap datang ke rumah lagi, klik link dekat bio profile kita orang, WhatsApp, minta tolong isi details, nanti kita akan sediakan sekali kalender, korang boleh tengok tarikh yang available. Aku akan bantu korang untuk booking slot. Jadi aku nak minta tolong korang untuk komen bagi rating 1 hingga 100 dengan hasil cucian yang korang tengok dalam video ni. Korang rasa berbaloi tak servis macam ni, siap datang ke rumah lagi? Jangan lupa untuk like, komen dan share video ni dengan kawan-kawan korang. Terima kasih.